Kegembiraan bertukar tragedi apabila 6 sekeluarga dilaporkan meninggal dunia dalam kemalangan membabitkan sebuah Proton X50 dan lori muatan tanah di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani, pada hari Ahad, 7 Jun. Dalam kejadian kira-kira jam 3.50 petang itu, 6 mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang lagi kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dilaporkan cedera. Bagaimanapun, ramai penonton agak keliru dengan kemalangan tersebut kerana lori kelihatan seperti menggunakan lorong yang salah. Ini kerana rakaman kamera yang terbalik. Jadi dalam video ini kita edit rakaman tersebut supaya lebih jelas dan senang untuk memahami kejadian sebenar. 6 sekeluarga termasuk seorang bayi dilaporkan maut dalam satu kemalangan membabitkan 2 kenderaan. Nahas di Kampung Baru Pinang Tunggal itu melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah 10 tan. Detik nahas dirakam kamera papan pemuka kenderaan ini. SUV dinaiki 7 mangsa itu dilihat memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori berkenaan. Kegembiraan bertukar tragedi apabila 6 sekeluarga dilaporkan maut dalam kemalangan membabitkan sebuah Proton X50 yang baru 4 jam diambil dari kedai kereta dan lori muatan tanah. Difahamkan kereta Proton X50 terbabit baru sahaja dibeli dari sebuah pusat jualan di Juru, Pulau Pinang sekitar 11 pagi hari kejadian. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, pemandu kenderaan itu ialah Ahmad Fahim Ahmad Shukri dan bukan abangnya, Lance Corporal Ahmad Syafiq Ahmad Shukri, seperti dilaporkan sebelum ini. Bapa kepada salah seorang mangsa, Ibrahim Ghazali berkata, anak keduanya, yang berusia 7 tahun, turut serta pada saat akhir kerana sangat teruja menaiki kenderaan baru. Pagi ini mereka seronok sangat nak ambil kereta dan sempat ambil gambar kereta baharu keluar, termasuk anak saya, dia nak naik kereta tu. Namun tak sangka semuanya berlaku sekelip mata, katanya. Lebih memilukan lagi, mereka sebenarnya sedang dalam perjalanan ke Merbok bagi menziarahi kubur arwah bapa mangsa. 7 orang individu dalam kereta Proton X50 itu ialah Ahmad Syafiq, 27 tahun, Ahmad Fahim, 21 tahun, Nora Muhammad Hussein, 55 tahun, Jamaliah Sanusi, 27 tahun, seorang kanak-kanak berusia 7 tahun, seorang bayi berusia 6 bulan, dan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun, Aulia Sofia Ahmad Syafiq. Kesemua individu dalam kereta tersebut terkorban kecuali Aulia Sofia. Menerusi video tular, dapat dilihat kereta terbabit memasuki laluan ke arah bertentangan, sebelum bertembung dengan lori muatan tanah. Melalui rakaman kamera belakang sebuah kereta lain, kelihatan Proton X50 tersebut menggunakan laluan yang salah. Bagaimanapun, kerana kebanyakan berita arus perdana menggunakan video asal yang terbalik ataupun mirror image, ramai penonton menyangka lori tersebut mengguna lorong yang salah. Jadi, kita edit semula video tersebut untuk mendapat pandangan yang lebih tepat mengenai kejadian sebenar. Dari video yang kita edit ini memang jelas yang lori tersebut menggunakan lorong yang betul. Sehubungan itu, pihak polis menggesa orang ramai agar tidak membuat sebaran spekulasi atau menyebarkan kabar angin berkenaan insiden tersebut. Ketua Polis Kedah meminta orang ramai agar memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengenal pasti punca kemalangan. Beliau berkata berita kemalangan yang tular di media sosial itu telah membuahkan banyak spekulasi tidak bertanggungjawab. Katanya, terdapat masyarakat awam yang menghantar mesej WhatsApp kepadanya mengandungi maklumat palsu. Kesemua mayat 6 mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah di Alor Setar, manakala anak-kanak berusia 3 tahun, Aulia Sofia, yang cedera parah, telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Menurut Ketua Polis Kedah, siasatan awal mendapati lori itu dipandu pada kelajuan 60 km sejam dan saringan air kencing ke atas pemandunya didapati negatif, walaupun dia mempunyai 7 saman terdahulu. Malah, beliau turut menyebut terdapat pihak yang mendakwa kereta Proton X50 berkenaan mungkin mengalami masalah, memandangkan ia baru sahaja dibeli. Kami akan menyiasat setiap aspek termasuk menghantar SUV itu kepada Puspakom untuk pemeriksaan lanjut, ujarnya. Jadi, apakah sebab sebenarnya kemalangan tersebut? Kita tunggu hasil siasatan dari pihak polis.
Akhir kata, salam takziah untuk semua ahli keluarga terlibat. Sekian, terima kasih, wassalam.